Di tengah-tengah Sabah, terdapat lembah dengan hutan dara tanah rendah yang kaya dengan biodiversiti dan mempunyai nilai konservasi yang tinggi. Terdapat pokok-pokok gergasi yang mengagumkan, sungai yang jernih dan air terjun yang mempesonakan. Inilah Canyon Imbak. Jutaan tahun lalu, kawasan ini adalah sebahagian daripada dasar laut. Lama-kelamaan, daya mampatan pada kerak bumi telah menghasilkan bentuk muka bumi berlembah, iaitu Canyon Imbak. Apabila bentuk muka bumi ini terdedah kepada udara, angin dan hujan, batuan lembut terhakis, membentuk sungai dan air terjun seperti air terjun Imbak yang bertingkat ini. Beberapa ekspedisi saintifik telah dijalankan merungkai kekayaan biodiversiti di sini. Canyon Imbak merupakan antara kawasan hutan dipterokarpa tanah rendah yang luas dan masih dara di Sabah. Pada tahun 2009, Canyon Imbak telah diwartakan sebagai hutan simpan kelas 1 yang dilindungi sepenuhnya. Di sini, hidup pokok-pokok gergasi, berdiri megah setinggi 50 hingga 60 meter, membentuk kanopi yang padat dan saling bertaut. Pokok kapur merah mendominasi kawasan ini. Pokok-pokok yang matang dapat dikenal pasti dengan akar banirnya yang besar. Batangnya berwarna merah dengan kulit kayu yang mengelupas. Di keheningan pagi, kedengaran nyanyian merdu ungka Borneo dari atas pokok. Spesies primat yang tangkas ini hidup secara berkumpulan dalam kawasannya sendiri. Melalui nyanyiannya, ia memberi amaran kepada kumpulan lain untuk tidak menceroboh kawasannya. Apabila ungka Borneo bergerak di dalam hutan untuk memakan buah-buahan dan daun-daun, ia turut membantu menyebarkan biji benih dan memainkan peranan penting dalam memastikan kelestarian hutan kita. Pokok belian merupakan salah satu spesies pokok dengan kayu yang paling keras di dunia. Ia mengambil masa yang lama untuk tumbuh hanya 1 cm dalam tempoh 4 tahun. Pokok ini dianggarkan berusia lebih 1000 tahun. Pokok-pokok gergasi di hutan ini turut menjadi perumah kepada tumbuhan lain. Antaranya orkid harimau, spesies orkid terbesar di dunia. Ia jarang mekar, tetapi apabila ia kembang, ia kelihatan menakjubkan. Tahukah anda, hampir 200 spesies orkid telah direkodkan di Canyon Imbak? Ia terdapat dalam pelbagai saiz. Malah ada yang sekecil kuku jari kita yang mekar di sebalik rimbunan daun dan tersembunyi dari pandangan mata. Keadaan di lantai hutan biasanya suram dan sunyi. Tidak banyak bunga mekar yang kelihatan kerana cahaya matahari tidak sampai ke sini. Namun ada tumbuhan yang hidup subur dalam keadaan yang teduh ini. Spesies halia ini melalui proses pendebungaan dengan bantuan kupu-kupu kecil. Terdapat juga beberapa spesies halia yang berbunga, tetapi sukar kelihatan kerana ia mekar di sebalik dedaun yang telah gugur. Ada pokok-pokok besar di sini yang telah tumbang akibat cuaca dan usianya.
Proses semula jadi ini penting bagi memberi ruang kepada pokok-pokok baru untuk tumbuh. Apabila pokok tumbang, kulat yang merupakan pengitar alam semula jadi akan tumbuh pada kayu yang mati dan mula menguraikannya. Proses ini mengembalikan nutrien penting seperti karbon, nitrogen dan mineral kembali ke dalam tanah. Ini penting untuk tumbesaran pokok-pokok baru. Sesetengah kulat juga membantu akar pokok untuk menyerap air dan nutrien dari tanah. Tahukah anda, kulat juga mempunyai pelbagai faedah kepada manusia sebagai baja, kawalan haiwan perosak, makanan dan juga perubatan. Masih banyak spesies kulat yang belum diterokai. Di lantai hutan juga kelihatan timbunan tanah yang merupakan sarang anai-anai. Anai-anai umpama jurutera kecil di hutan. Ia menguraikan tumbuh-tumbuhan mati, memperbaiki struktur tanah serta membantu menyebarkan mineral dan nutrien. Memastikan lantai hutan kekal subur dan sihat. Kekayaan biodiversiti di Canyon Imbak masih belum diterokai sepenuhnya. Bagi memacu usaha penyelidikan di sini, Pusat Pembelajaran Canyon Imbak telah ditubuhkan dengan kerjasama Yayasan Sabah Petronas. Pusat ini menjadi nadi bagi usaha penyelidikan, pendidikan, pelatihan dan ekopelancongan. Usaha penyelidikan ini perlu diteruskan kerana masih banyak kekayaan biodiversiti dan rahsia alam semula jadi yang belum terungkai. Canyon Imbak adalah sebuah khazanah alam semula jadi di Sabah dan Malaysia yang amat berharga. Dengan melindunginya, kita dapat memastikan khazanah ini kekal terpelihara demi kelestarian bumi kita untuk generasi akan datang.